doa Nabi ketika Nabi hendak tidur. Kan kita dah cerita di video yang lepas bagaimana Nabi ini seorang yang serah diri kepada Allah di dalam setiap urusan baginda. Nabi SAW sebenarnya Nabi ketika hendak tidur ni banyak doa sebenarnya. Tapi ada satu doa ni yang menarik, iaitu doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebut, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsal. Nabi bersabda, barang siapa yang sebelum tidur baca doa ini adalah perkataan terakhir yang dia sebut sebelum dia tidur. Jikalau dia meninggal besok, mata alal fitrah, maka dia meninggal di dalam fitrah, meninggal dengan suci, di dalam fitrah yang suci. Kenapa? Kerana kita cuba tengok maksud setiap ayat-ayat yang disebut oleh Nabi. Yang pertama, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku juga menghadapkan wajah aku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku juga menyerahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku juga menyandarkan diriku kepadamu. Maknanya segala urusan aku kepadamu. Maksudnya lebih kuranglah raghbatan, dalam keadaan aku suka, warahbatan, dan juga dalam keadaan aku takut kepadamu. Kerana apa? La malja'a, tak ada tempat lari, wala manja minka illa ilaik, dan tiada juga tempat berlindung kecuali kepadamu. Dan amantu bi kitabika alladhi anzal, dan telah beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku juga telah beriman kepada nabi engkau yang telah engkau utuskan. Di dalam doa ini ada apa? Macam saya cakap tadilah, dia seperti di dalam doa Nabi ketika nak keluar rumah tadi, iaitu penyerahan diri kepada Allah. Serah segala urusan dunia, urusan akhirat, bahaya, tak kira apa-apa, aku serahkan kepada engkau. Kerana apa? Kerana tidak ada tempat untuk berlindung dan melarikan diri daripada ketentuan engkau kecuali lari juga kepada engkau. Kerana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Lari daripada apa? Lari daripada segala ketentuan Allah. Lari untuk mendapatkan kebaikan, larilah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan larilah daripada benda-benda yang kita takut, larilah juga kepada Allah. Kerana kita sedang melarikan diri, kita sedang berlindung, kita sedang menyandarkan diri kepada yang maha kuat, iaitu Allah. Kita yang lemah, kita serah diri kita kepada yang maha kuat. Kita yang miskin, tak ada harta, kita pun serahkan diri kita kepada yang maha kaya. Itulah Nabi SAW. Dan kita akan jumpa lagi di dalam siri-siri doa yang lain, siri-siri penghayatan doa yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.